dan selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu akan ajar cara untuk buat pelan pandangan hadapan. Okey, macam yang ini, cikgu dah bagi task untuk latihan 4 kan. So, sekarang ni awak dah pandai buat pelan lantai yang ini. Pelan lantai ini yang kamu dah buat lah. Okey, yang ni pastikan awak dah buat pelan lantai, iaitu buat dinding, dah buat komponen, pintu, tingkap. Lepas tu, dalam dinding ni pun awak dah hatchkan, iaitu guna hatch yang ni lah. Corakkan di dalam dinding lah. Okey, lepas tu awak dah renamekan dia. Dah renamekan setiap ruang-ruang yang ada. Dah buat grid. Grid ni memang daripada awal kita dah buat ya, untuk awak tentukan koordinat. Okey, lepas tu awak pastikan awak buat dimension. Ni dimension kena buat ikut je pelan yang diberikan ni. Okey, yang cikgu bagi ni. Ikut je dia punya dimension, kedudukan dia. Okey, kita dah selesai buat pelan lantai. Sekarang ni awak kena buat pelan pandangan hadapan. Okey, pelan pandangan hadapan ni dia adalah pelan yang sama. Cuma dia di bahagian pandangan hadapan sahaja. Macam pelan lantai, pandangan kita daripada atas. Betul tak? Okey, dekat sini saya dah buat satu contoh, iaitu pelan pandangan hadapan. Okey, berserta dengan pintu, dengan tingkap. Pintu tingkap ni kita kena buat ikut skala yang diberikan lah, dimension yang ni. Okey, beza dia macam yang ini. Untuk pintu dan tingkap, kita buat yang ni untuk pelan pandangan atas daripada pelan lantai lah. Tapi kalau untuk pelan pandangan hadapan, kita nampak rupa dia macam macam kita tengok 3D lah. Cuma dia tak ada bahagian belakang. Kita tengok di bahagian depan je. Kita kena buat macam ni. Okey, beza dia dekat sini. Okey, yang tingkap, dia perlukan tingkap rem berkaca lah. Tingkap, apa orang panggil ni? Tingkap, apa orang panggil? Tingkap kaca lah. Nanti saya explain. Okey, dekat tingkap ni, dia ada frame. Macam kita tengok sedia ada pun tingkap dekat pasaran pun dia ada frame. Okey, frame yang ni, yang bahagian luar ni, bahagian tengah. Okey, saiz dia adalah saiz apa? Okey, yang ni lah. Kita guna saiz yang sama yang ni. Okey, ini frame. So, saiz dia adalah 30. Okey, lepas tu dia punya panjang dia adalah 600. Okey, untuk seunit. Jadi, kebanyakan tingkap kita ada 2 unit. Jadi, awak make sure kena buat, okey, frame, okey, tingkap kaca. Lepas tu, frame tengah tu, tingkap kaca lagi yang berukuran sama, 600. Dan lepas tu, ada frame lagi. Okey. Okey, yang 150 ni dia punya lebar. Kita ambil yang sama, lebar dinding. Dinding kita kan luas dia 150. Okey, dia punya lebar dia 150. Jadi kita gunakan skala yang sama, 150. Okey. Okey, cara nak senang untuk awak buat. Okey, kita ambil je nilai daripada, kita ambil je garisan daripada hujung dinding ni. Kita bawa turun. Okey, kita cuba buat yang ni. Okey, ambil line, kita buat line palsu. Ambil daripada sini, hujung ni, end point, bawa turun. Okey, make sure awak auto, onkan auto. Okey, letak je mana-mana. Okey, klik je sini. Okey, klik je. Lepas tu ambil line sini, buat belah kanan ni pula, dinding ni. Make sure ambil end point. Okey, yang ni awak jangan silap make sure kena auto. Kalau tak auto, nanti awak punya garisan tu sengit. Bila dah sengit,
awak punya dimension tu confirm akan lari. Ada je kawan-kawan awak yang buat tapi dia tak klik auto ni. Jadi tak lurus lah. Okey. Okey, dah buat garisan dinding kiri, dinding kanan. Okey, buat je line. Buat je line kat sini, mana-mana pun tak kisahlah. Okey, contoh awak nak buat kat bawah ni. Okey, buatlah. Sambungkan dia. Okey. Okey, lepas tu ni, dia kata dia punya tinggi dinding ni, macam mana awak nak tahu tinggi dinding dia 3,000? Tengok ni. Okey, luas daripada lantai ke dinding atas ni adalah 3,000. Maksudnya dia dekat kawasan ni. Dia dekat kawasan ni. Dia dekat sini. Sini. Okey. Dia 3,000. So, nanti sebabkan bumbung ni ada condong ke bawah, iaitu dia punya cucuk atap. Yang ini cucuk atap. Yang ni kita panggil cucuk atap Yang daripada ruang sini ke sini. Okey, daripada sini ke sini. Okey. Inilah ruang ni. Itu kita panggil dia cucuk atap. So, cucuk atap 900 mm dari dinding. Maksudnya awak kena ambil lah. Daripada dinding. Maksudnya dinding. Sini dinding. Ke cucuk atap sini adalah 900. Itu nanti saya ajar. Okey, so dinding kita buat 3,000. Kita buat 3,000. Okey, contoh saya nak ambil colour lain lah. Okey, saya pilih colour lain. Okey, saya nak buat okey, saya buat saya buat colour hijau bagi dapat perbezaan Okey, ambil line. Lepas tu nak 3,000 kan. Kita ambil daripada bawah. Okey. Lepas tu type 3,000. 3,000. Awak tengok dekat komen bawah ni. Okey, 3,000. Okey. Dapat dah 3,000. Kita bawa ke kanan. Bawa ke bawah. Okey. Sambung je. Jadikan dia kotak. Kita nak jadikan dia bahagian dinding bawah lah. Pandangan bawah ni. Okey. Dah siap. So, yang line ni biarkan dulu. Nanti baru kita delete. Okey. Kalau line tu double, tak apa. Tak ada masalah pun. Okey. Lepas tu, dia nak. Okey. Dia nak kecondongan untuk bumbung ni sebanyak 30 darjah. Jadi, awak kena buat condong lah. Buat condong. Sebelum buat condong ni, awak buat dulu cucuk atap. Iaitu tadi dia kata cucuk atap ni 900 kan. Daripada dinding keluar sebanyak 900. So, sekarang ni kita buat satu garisan palsu dekat sini. Iaitu sebanyak 900. Okey. So, buat 900. Offset. Kita offsetkan dinding ni ke luar 900 lah. Offset. Okey. Lepas tu type 900. Enter. Okey. Untuk dinding ni bawa ke kiri. Dinding yang ni bawa ke kanan. So, dapatlah 900. Okey. Lepas tu, kita buat bumbung pula. Okey, kita buat bumbung. Okey, bumbung. Oh, saya tak buatlah bumbung. Okey, awak buatlah dia punya layer. Okey, yang ni saya ambil je mana-mana. Tiang ke. Okey, ambil colour lain untuk bumbung yang awak dah buat tu. Ambil line. Okey, make sure awak tutup auto ni. Auto tutup. Okey. Lepas tu, awak onkan ni. Okey, awak onkan pola tracking ni. Okey, onkan pola tracking. Klik kat sini, dekat bahagian pull down ni, ambil 30 ni. Ambil yang darjah ni, 30, 60, 90, 120. Ambil yang ni. Klik. Lepas tu, onkan. Onkan sampai dia colour biru. Okey, lepas tu, kan tadi kita ambil line kan? Okey, klik sini. Klik. Okey, nampak tak dekat sini ada 30 darjah? Okey, ni 30 darjah.
Okay, kalau awak nak tengok, ambil center macam ni, pergi turun, bawa turun ke bawah, jangan klik apa-apa, bawa turun. Ni. Okay. So, awak akan dapat 30 ngam-ngam kat sini. Awak akan nampak tracking tu, yang ada grid putus-putus tu, dia berhenti dekat situ, okay, klik. Sebab kita dah dapat midpoint kat tengah-tengah. So, ini sudut dia adalah 30 darjah. Klik. Okay. Lepas tu, bawa turun pula. Bawa je turun. Make sure dia 30 darjah. Okay. Settle dah. Dapat awak punya 30 darjah. Okay, kalau awak nak check betul ke tak 30 darjah ni, pergi dekat home, annotate. Lepas tu pergi dekat bahagian yang biasa kita nak buat dimension. Klik pull down tu. Ambil angular ni. Ambil angular. Okay, klik sini. Klik bawah. Dapat tak 30? Dapat kan? So, dapat 30. Okay. Boleh teruskan. Okay. Make sure dapat 30. Check kiri kanan. Dapat ke tak 30 tu? Okay. Saya tak nak. Saya delete. Okay. Dah dapat yang ni. Okay. Dia kata cucuk atap kan? So, kita dah dapat 30. Jangan ubah apa-apa. So, sekarang ni untuk garisan ni saya nak awak bersentuhan ke sini. Bersentuhan ke jarak yang 900 tu. Okay. So, bagi dia color biru macam ni, klik. Lepas tu nampak yang warna biru hujung ni. Klik saja, klik. Bawa turun. Bawa turun. Okay, jangan ke kanan, ke kiri. Jangan macam ni, nanti dia akan lari. So, make sure. Okay, tarik je. Okay, bagi dia lurus. Nampak ada garisan lurus tu. Tarik dia. Okay. Tarik. Okay, sampai sharp. Nampak pangkah tu, klik. Okay. So, pastikan dia tak larilah kawasan ni. Dia tak lari kawasan ni. Okay. So, ni pun sama. Ni, klik. Lepas tu, ambil yang bahagian biru ni. Bawa turun. Okay. Bawa turun. Sampai dia keluar garisan biru tu, klik. Settle dah. Siap dah awak punya bumbung beserta cucuk atap lah. Bumbung yang ada 30 darjah. Okey. Dah dapat ni. Okey. Lepas tu kena buat garisan ni lah. Kita buat garisan. Maksudnya ni bahagian cucuk. Dinding dekat atas. Kalau kita pergi kat rumah pun, dinding kita tinggi. Lepas tu ada kecondongan daripada bumbung tu. Okey. Ambil line. Lepas tu buat. Make sure ada auto lah kat sini. Klik auto. Okey. Ambil yang bahagian sini. Bawa ke kanan. Okay, make sure dia jumpa. Kalau tak jumpa tu pelik. Okay. So, dah dapat yang 900 ni. Yang ni garisan ni buang lah. Ni buang. Ini sebagai panduan awak je. Okay. Settle. Ni settle. Okay, lepas tu dia nak buat apa pula? Oh, ni dia punya papan muka lah. Yang papan cantik tu. Okay. Papan cantik ni. Sekejap. Berapa ya dia nak? Dia ada bagi tak? Dia ada bagi tak kat sini? Ni dia bagi. Dia bagi 200. Ni. Wang ni. 200. So, 200 lah. Buat 200. Offset je. Kita gunakan offset. Offset. Lepas tu, 200. 200. Type 200. Enter. Okay, yang ni. Bawa naik tau. Ni bawa naik. Bawa naik. Okay, sebab kita tak nak ada perubahan dekat... sorry. Jangan bawa naik. Salah. Okay, bawa turun. Kalau bawa naik, nanti dia punya... Dia punya scale untuk 900 cucuk atap tu dia akan lari. So, bawa ke bawah. Offset 900. Enter. Bawa turun. Ni, bawa turun. Sorry. Offset 200. Ni bawa turun. Okey. Yang ini awak tambahlah. Tambah line kat kiri. Tambah line kanan. Okey. Settle. Okey. Bawah ni dah settle. Dapat 200. So, buat yang untuk sini pula. Okey. So, offset.
200. Okey. Lepas tu bawa turun ke bawah. Bawa turun ke bawah. Okey. Dah siap macam ni. Jangan lupa untuk trim ni. Yang ni kita tak nak ni. Ni. Ni tak nak. Ni tak nak. Okey, ni pun sama. Ni kita tak nak sini. Lepas tu kita tak nak yang ni. Okey. So, yang ni kita tak nak juga. Garisan ni kita delete. Okey, klik, delete. Okey, dah siap. So, dekat dalam ni, kita nak hashkan dia jadi color bumbung. So, cara nak hash dia, pergi dekat hash ni. Klik hash. Ambil hash. Okey. Okey. Lepas tu, kita cari dekat sini. Cari dekat sini corak yang bumbung tu. Mana corak bumbung? Kalau tak silap saya ni lah. AR Reshape ni. Klik. Lepas tu awak contoh nak color bumbung, color hijau. Okey, tekan. Pergi dekat tengah ni. Okey. Dah siap. Tekan close. Okey. So, kalau macam ni, yang hujung ni tak ada, make sure awak kena isi balik lah. Isi balik. Okey. Klik dekat bahagian hujung yang tak ada tu. Dia macam rongak kan. Isi. Okey. Close. So, dah siaplah bumbung dengan dinding kita. So, sekarang awak kena buat pintu pula lah. Okey. Yang pintu ni kita ikut je ukuran yang saya dah bagi ni. Okey, beza dia pandangan hadapan dia 700, sini 700, sini pun 700. Sebab dia bukaan pintu so samalah. Tapi kalau untuk pelang pandangan hadapan, okey, awak tengok dekat sini. Dia kata kita buat pintu utama lah sebab pintu utama kita ada 2 daun pintu kan. Okey, dia punya saiz dia adalah 2100. 2100 tu adalah tinggi pintu. Okey, 1400 ni adalah lebar pintu. Okey, so 2100. Frame dia adalah 40. Ni frame frame dia 30. Frame dia 30, ketebalan pintu 40. Okey. So, jom kita buat sama-sama. First kali, okey, ambil dulu layer. Awak nak buat apa? Awak nak buat door. Mana door? Okey, ni door. Buat door. Pintu lah. So, ambil line. Make sure auto. Okey. First kali, awak klik buat dekat luar dulu. So, tadi tinggi pintu saya cakap 2100. Okey, type 2100. Okey. Lebar pintu berapa? Lebar pintu tadi 700 kan? Lebar pintu ni 700. Yang ni lah. 700. Okey, type 700. Okey. Lepas tu type 700 lagi. Sebab dia ada 2 daun. 700. Lepas tu bawah 2100. Okey, lepas tu berapa? 700. Lepas tu 700 lagi. Okey, escape. Okey. Lepas tu dia punya frame dia berapa? Frame dia 30 kan? So kita offset je. Frame dia 30. So 30. Klik 30. Enter. Okey. Frame dia belah luar sebab pintu tu kita dah bagi ngam-ngam. So ambil dia punya frame dia. Dia siap frame dia tak include sekali. Untuk pintu, daun pintu 700. Untuk frame 30. So bawa keluar. So ini pun bawa keluar. Bawa keluar. Ini pun bawa keluar juga. Bawa keluar. Okay. So yang ni awak sambung lah. Okay, sambung, tarik.
Okey. Sambung. Okey. Stretch je. Gunakan stretch je. Okey. Okey, ni bagi dia biru. Bawa naik. Lepas tu bawa ke kanan sikit. Okey, bagi dia ada X tu. Okey. Settle. Escape. Lepas tu klik yang ni. Bagi sampai dia jumpa. Okey, sama. Turun. Buat setiap penjuru Okey. Okey, buat sini pula. Okey, settle. Okey. Lepas tu, kita ambil bahagian tengah. Mana kita cari midpoint tadi. Tadi kan kita ada buat 700-700 kan. Ni dia ada tambah tu, maksud ada tengah lah. So, buat sini. Tengah-tengah lah untuk bahagian pemisah. Pintu yang pemisah ni. Okey. Okey, lepas tu buatlah corak dia. Nak bentuk apa tadi? Ni kan line. Kita ambil line. Offkan auto sebab kita nak buat sengit. Ni. Kita ambil daripada sini. Endpoint yang bahagian dalam. Okey, lepas tu bawa cari dekat tengah. Mana midpoint? Ni midpoint kan? Okey, klik. Lepas tu bawa. Sorry, terbalik. Bukan bahagian sini. Kita ambil daripada sini. Ambil daripada tengah sini. Okey, ambil bawa sini. Cari midpoint. Okey, midpoint dah jumpa. Okey, bawa turun. Okey, tarik lagi. Cari midpoint. Okey, lepas tu sambung yang last tu. Okey, escape. Siap. Okey, lepas tu ambil circle pula untuk kita buat tombol dia. Ambil circle, klik je. Ambil je lah circle kat sini. Okey, settle. Lepas tu, copy je lah. Copy. Contoh kat sini. Okey, bawa lah. Ni kalau nak sama lurus. Letak je lah. Okey. Settle. So, pintu awak dah settle. Pintu dah settle. Kita buat tingkap pula. Okey, tingkap ni pun sama je lah. Sama, gunakan konsep yang sama. Okey. Ada 30 frame. Dia punya tingkap kaca dia 600. Lepas tu frame lagi. Lepas tu 600 frame lagi. Lebar dia, dia punya ketinggian tingkap adalah 1200 ni. 1200 kali 600. Okey, 1200 tinggi, 600 lebar. Lepas tu 900 mm ni dari lantai. So, awak buatlah. Buat macam saya buat yang ni. Ni. Sama je macam cara buat pintu tadi tu. Okey. Okey, buat macam ni. Buat macam ni. So, untuk dia punya awak offsetkan yang bahagian rem kaca ni. Awak buat $180. Okey, setiap satu ni. Offsetkan garisan ni, bawa ke bawah 180, betul offset 180, 80, 180, 180 sampai habis. Sampai yang ni. Okey, dah siap. Okey. Pastikan dia punya tinggi dia 1200. Lepas tu sini pun sama. 600, lepas tu 30, 600. Okey. Lepas dah siap ni, awak masukkanlah dekat awak punya dinding ni. Okay, make sure nak bagi sama dengan yang atas, center ni, buat garisan palsu. Contoh saya cakap buat garisan palsu, ambil lah. Contoh kita ambil yang center ni. Center bahagian pintu ni. Okay, ambil. Lepas tu bawa turun. Bawa turun kat sini. Tak apa. Buat je dulu garisan tu.
Okay, nanti kita delete lah garisan ni. Lepas tu tingkap pula. Okay, tingkap. Kita ambil center lah kat sini. Ambil center yang tengah ni. Okay, bawa turun. Bawa turun. Sampai jumpa garisan ni. Sebab kita nak bagi dia sama. Sama kedudukan dia tu. Okay. Sama kedudukan. Okay, lepas tu tukarlah color lain kan sebab awak tak nak pening. Okay, tadi dia kata ketinggian tingkap ni daripada lantai ke tingkap adalah 900. Ni. 900 dari lantai. So, buat garisan palsu. Buat garisan palsu pakai warna lain. Jangan pakai warna purple, nanti awak tak nampak garisan tu. So, pergi dekat line. Ambil daripada bawah ni. Kita double kan. Okay, bawa naik 900. Type 900. Enter. Okay, settle. Okay. Dah settle. So, kedudukan ni 900. Yang pintu ni awak letak je lah dekat lantai ni kan. So, kita select. Lepas tu, kita copy. Make sure awak ambil yang tengah. Ambil tengah yang ni. Okay, ambil tengah. Okay, yang ni offkan lah. Offkan auto. Okay, letak dekat bahagian tengah ni. Ni. Kita jumpa garisan yang kita buat tadi tu. Klik. Okay, settle. Escape. Okay, so garisan yang purple asal yang kita buat tadi ni. Ni, kita delete lah. Okay. Lepas tu, kita buat tingkap pula. Okay, tingkap. Ni kita tak nak lah. Dimension ni tak nak lah. Okay, kita select. Copy. Ambil center. Ambil center. Mana center? Okay, ni center. Okay, bawa ke ni, bahagian ni. Kan kita ada buat 900 tadi kan? Okay, ambil sini. Okay, settle. Klik. Okay, so garisan ni kita buang lah. Tak nak pun garisan ni. Kita nak buat sebagai panduan je. So, dah siap. Dah siap ni jangan lupa. Buatlah dimension. Ni pun delete lah. Delete. Delete. Okay, ni pun tak mau. Delete. Okay, ni. Jangan delete. Ni garisan apa tadi? Garisan dinding. Kita back balik tadi. Ni. So, yang ni kita tak nak kan? Bila tak nak ni, awak klik je lah. Klik. Ambil auto. Make sure kena auto lah. Okay, kita turun. Bawa turun. Bawa turun ke bawah sini. Bawa turun Nak trim boleh. Tapi saya tak galakkan lah untuk trim. Nanti takut bila awak trim, takut hilang semua ni. Jadi, stretchkan je. Ni, bawa turun. Okay. Dah settle. Siap. Tinggal buat dimension je lah. Buat dimension. Ikut dimension yang dalam arahan ni. So, renamekan lah aras rasuk bumbung, pandangan hadapan, skala. Okay. So, yang ni jangan lupa buat. Okay, letak dekat bahagian bawah ni. Okay, apa nama dia? Ni pelan pandangan hadapan. So, kita edit je lah. Kita copy je. Copy yang lama. Edit je. Tak payah awak buat baru teks tu. Pelan pandangan hadapan. Okay. Kalau dia apa ni? Kalau besar sangat, kecilkan. Okay. Ni betulkan balik lah. Movekan. Movekan. Okay. Sini. So, offkan auto baru awak boleh senang. Senang awak nak adjust dia. Okay. Yang ni pelan lantai. So, pelan lantai. Buatlah kat sini. Pelan lantai. Okay. Ni. Kita move lah. Letak tempat lain. Okay, ni bersama move. Ni awak susun lah dekat awak punya drawing tu. Boleh je move. Awak select. Lepas tu move lah kat mana awak nak letak. Contoh awak nak letak kat sini.
Okay, letak kat sini. Okay. Kalau awak tak nak letak kat bawah, letaklah dekat belah kanan. Select bahagian bawah. Movekan bahagian kanan. Okay, settle. So, buatlah dimension. Ni pun buat dimension Okay, itu saja daripada saya. So, buat Assalamualaikum.